Amin. Amin. Okey, dah selesai dah kita sembahyang jemaah dekat dengan Masjid Seri Petaling. Okey, dah selesai dah. Hari ni kita sembahyang jemaah dekat Masjid Seri Petaling ya. Ramai orang macam kat Mekah. Macam kat Mekah. Okey, kalau macam kat Mekah tengok suasana dia ramai orang. Okey ya. Di sini dia tak ada tabung. Kalau tabung banyak ni. Kalau dia tak buat tabung mesti banyak duit dapat kan. Tapi dia sini masjid ni dia tak buat tabung. Dia cari tabung tak ada. Dia tak buat tabung masjid ni. Tapi kalau belah Pulau Pinang dia kata kalau kita tengah-tengah tebah tu kalau kita tabung kita jalan kan makruh hukum dia. Tapi saya dengar sendiri dia kat Pulau Pinang dia cakap tu kat tebah ni dia cakap dia tak boleh kutip. Benda kutip pun lepas tebah lah. Okey ni. Nampak? Tak buat tabung tak nak tabung. Cari tabung tak ada. Okey, suasana luar. Dah nak lepak dah ni. Cari masjid apa? Masjid kat Kuala Lumpur kan. Lepas bayar lepak lah bulan puasa tak dapat nak makan. Kita lepak lah. Nampak? Lepas bayar. Lepak dulu, rehat dulu lah. Tak makan, dua orang balik dulu daripada jam apa. Suasana dia punya apa? Cantik Seri Petaling ni dia orang buat lu gotong royong atas bukit ni masjid ni. Nampak ni? Suasana apa? Masjid Seri Petaling. Okey, saya ambil sikit lah untuk kenangan ya. Untuk kenangan. Okey, nak bayar zakat fitrah pun boleh bayar kat sini dah. Bayar zakat fitrah ya. Kita bayar dekat takut lupa ni boleh bayar siap. Okey ya. Suasana masjid kita. Tabung tak ada. Kita tengok mana ada tabung. Masjid ni tak ada tabung. Siapa bantu kita tak tahu. Tak ada tabung. Tak ada tabung masjid. Okey adik-adik nak mati dengan adik semua mai. Kumpul sini. Nak mati dengan adik sini semua sini. Mai kumpul kat sini semua. Tengok sini semua. Tengok sini semua. Oh tak nampak.